Hai semua, selamat datang ke sesi kupasan kita kali ini. Jujur saya cakap, saya memang teruja hari ini sebab topik yang kita nak bincang ni sangat ngam dengan realiti kita semua. Terutamanya kalau anda memang tengah berusaha nak bina kerjaya. Selalu kita bincang pasal kemahiran teknikal atau strategi bisnes kan? Tapi hari ini kita nak rungkai satu sekatan psikologi yang diam-diam selalu sangat makan diri kita. So ambil polisi yang selesa sebab kita nak bongkarkan macam mana kita boleh selaraskan konflik dalaman ni untuk betul-betul meroket dalam kerjaya kita. Okey, jom kita terus masuk topik. Pernah tak anda nak sangat buat sesuatu tapi dalam masa yang sama ada rasa ragu-ragu? Macam, tunggu kejap, benda ni super universal. Bayangkan anda dah rancang nak bentangkan satu idea besar, semangat dah membuat-buat ni, tapi tiba-tiba, zap, ada satu perasaan berat, macam ada benda tarik anda ke belakang. Anda rasa tersekat. Percayalah cakap saya, kalau anda tengah mengangguk sekarang ni, anda memang tak keseorangan. Cuba kita fahamkan apa yang sebenarnya tengah jadi dalam kepala otak kita masa tu. Dekat satu sudut, ada suara yang penuh tenaga, menjerit macam, teruskan, jalan je, ni peluang keemasan. Tapi belum sempat kita nak angkat kaki, datang pula satu lagi suara berbisik. Nada dia sangat perlahan, sangat risau. Dia kata, tunggu dulu, kau pasti ke ni? Buatnya tak jadi macam mana? Ia ibarat main tarik tali dalam kepala kita sendiri. Satu bahagian nak tekan minyak habis-habisan, satu lagi bahagian tiba-tiba tarik brek kecemasan. Dan satu benda saya nak anda ingat betul-betul, benda ni sangat normal. Tolonglah jangan rasa anda ni lemah atau tak berwibawa bila ada perang suara macam ni. Benda ni secara harfiahnya bukanlah kecacatan peribadi atau tanda anda tak mampu tau. Ini adalah pengalaman asas manusia yang berlaku setiap hari. Lagi-lagi di tempat kerja, di mana cabaran, tekanan dan ekspektasi tu sentiasa ada. Mari kita bawa masuk situasi ni ke realiti dekat pejabat. Tengok 3 senario ni. Pertama, tengah mesyuarat, dalam kepala dah ada idea gempak nak kongsi, tapi mulut terkunci sebab takut salah cakap atau kena gelak. Kedua, anda nak sangat cuba sistem kerja baru, tapi risau kalau gagal, nanti buat malu je. Dan ketiga, hati nak sangat naik pangkat, nak maju, tapi rasa macam dah terlampau selesa dengan takat ni. Malas nak stres lebih-lebih. Keraguan-keraguan inilah yang jadi macam rantai gaib. Benda ni yang tahan ramai profesional hebat kat luar sana daripada pergi jauh. Jadi, persoalan utama dia sekarang ni ialah macam mana kita nak uruskan suara-suara ni. Kalau kita rujuk satu konsep dari buku NLP at Work, ada satu pendekatan yang dipanggil integrasi bahagian. Konsep ni bawa satu mesej yang sangat berkuasa. Bila ada dua suara yang bertentangan dalam diri kita, jalan penyelesaiannya bukan dengan berlawan, bukan dengan cuba senyapkan atau paksa satu suara tu mengalah. Sebaliknya, kita kena selaraskan kedua-duanya. Kita kena bagi mereka berdamai, harmoni, supaya dua-dua boleh jalan sederap ke arah matlamat yang sama. Okey, sekarang saya nak kongsikan satu fakta yang mungkin akan ubah cara anda tengok diri sendiri selamanya. Dengan betul-betul ya, menariknya, kedua-dua suara dalam kepala tu sebenarnya ada niat yang sangat baik. Ya, betul. Memang kedengaran pelik. Tapi suara yang buat anda ragu-ragu tu, suara yang seolah-olah nak halang kejayaan anda tu, jauh di sudut hatinya, ia cuma nak buat sesuatu yang baik untuk lindungi anda. Ini betul-betul satu anjakan paradigma yang besar untuk kita faham. Mari kita bedah siasat sikit macam mana konflik ni terjadi. Niat suara yang pertama tu memang nampak sangat jelas. Dia nak kita berkembang, nak kita belajar benda baru, berani ambil risiko dan capai potensi maksimum kita. Tapi, di sudut yang lain, suara kedua tu pun ada fungsi penting dia. Dia nak lindungi kita. Dia nak pastikan kita tak gagal, tak kena kritik, tak kecewa dan tak tanggung malu. Konflik ni meletus sebab naluri semula jadi kita untuk berkembang tu bertembung terus dengan naluri logik kita untuk terus kekal selamat. Bila kita akhirnya sedar dan terima hakikat yang tak ada pun suara jahat dalam diri kita ni, cuma ada dua suara pelindung yang pakai taktik berbeza, sesuatu yang luar biasa mula berubah dalam cara kita fikir. Kita berhenti marah pada diri sendiri bila berasa takut. Kita mula cari jalan tengah antara kemahuan untuk berjaya dan keperluan untuk rasa selamat tu. Anda bayangkan je lah betapa banyaknya tenaga mental yang kita boleh jimatkan kalau kita berhenti berperang dengan diri sendiri. So, apa magicnya bila kita dah dapat capai keselarasan ni? 3 benda utama akan berlaku. Pertama, berkuranglah episod sabotaj diri. Kita tak ada dah perangai macam sebelum ni. Asyik nak tarik brek tangan, masih enjin tengah pecut laju. Kedua, nak buat keputusan pun jadi lebih jelas dan lancar. Tak ada dah berpusing-pusing fikir panjang sangat dalam dilema sebab minda kita dah capai persetujuan bersama. Dan yang ketiga, fokus kerja kita jadi jauh lebih kuat. Kenapa? Sebab tenaga minda kita tak bocor dan tak dibazirkan untuk berlawan sesama sendiri. Semua tenaga tu sekarang dipam 100% untuk kerja yang lebih produktif.
Secara ringkasnya, bila dalaman kita dah selaras, secara automatik cara kita bekerja kat luar tu berubah sepenuhnya. Penguasaan diri atau self-mastery ni sebenarnya adalah akar kepada semua kemahiran insaniah yang lain. Bila dah tak ada peperangan dalam fikiran, keyakinan kita memuncak naik. Cara kita berkomunikasi pun jadi lebih tulus. Dan kita melangkah di tempat kerja bukan lagi dengan rasa takut, tapi dengan satu keberanian yang sangat mantap. Untuk tutup sesi kupasan kita kali ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu petikan yang sangat mendalam dari sumber perbincangan kita hari ini. Dengar ni, isu kita bukan kurang kemampuan, tetapi ada konflik dalaman yang belum selesai. Tolong sematkan pesanan ni. Anda semua dah ada bakat. Kemampuan pun dah hebat. Cabaran yang tinggal cuma nak selaraskan minda anda tu je. Jadi, tanya diri anda sendiri hari ini. Nak terus biarkan suara-suara ni bergaduh atau anda dah bersedia untuk jadikan ia sekutu terhebat anda? Jom teruskan belajar, teruskan berkembang dan sampai kita jumpa lagi dalam sesi kupasan yang seterusnya. Jumpa lagi!